Tahun 1965 ketika aku berumur 11 tahun merupakan kali pertama aku mengerjakan umrah bersama-sama dengan arwah bapa dan mak aku dan juga abang aku Muhammad. Zaman-zaman dulu bila nak menghantar orang di umrah ni meriah. Ramai-ramai kumpul di airport. Kini 2026 Allah rezekikan aku untuk kembali lagi untuk aku mencipta kenangan bersama-sama dengan anak dan isteri aku. Kalau aku umur 11 tahun dapat jejak kaki di sana, tapi anak aku lagi best, siap sambut hari jadi dia yang kedua di sana. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apakah lagi yang hendak kita dustakan? Okey, Assalamualaikum semua. Dah lama kan kita tak ada video-video travel kan. Kali ni I know the little traveler first time. I know jalan jauh. Nak dekat 9 jam perjalanan naik kapal terbang. Kita nak pergi mengerjakan umrah ni. Kita naik pagi dengan Momo. Kita nak ke mana dek? Kita nak pergi Mekah buat umrah. Terima kasih kat abang ni. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh Pulau Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Alhamdulillah. Adik, Aina tu. Kita dah sampai Arab Saudi. Okey, alhamdulillah kita dah sampai Saudi. Ainul sini Ainul. Kita dah sampai Saudi. Urusan kita pun okey, Mumu punya pun okey. So kita dah selamat. InsyaAllah. Sekejap lagi kita nak naik bas van. Oh, okey. Baru ni new extension ni. Alhamdulillah kita semua dah sampai. Allah Bimo tak tengah dah mulut. Nasib baik cepat. Nasib baik sempat tutup mulut. Alhamdulillah kita dah sampai. Allah dah memudahkan segala urusan kita. Amin. Semoga kita semua dalam van ni dapat umrah yang makbul. Bimo masuk. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh sa'i dari Safa ke Marwah. Okey, kunci. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Hari ni kita nak tawaf, nak buat umrah. Okey Ainul, alhamdulillah. Kita dah selesai umrah. Lepas ni kita nak pergi sa'i pula. Okey, jom. Okey. Next kita nak pergi sa'i pula. Jom.
Sa'i dari Syafa ke Marwa. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah. Okey. Jom lari. Lari. Sikit lagi. Okey. Kiri pun dah jatuh lah. Maha tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. 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 Aku rindu ke Mekah, mengulang langkah ibadah dengan hati yang pasrah, memohon segala berkah. Ingin ku sujud panjang di malam yang tenang, doaku naik setinggi bintang gemintang. Allah Maha Pemurah, kasihnya takkan goyah. Allah Maha Penuntun, menuntun hati yang runtun. Allah Maha Perkasa, menjaga tiap asa. Allah, Allah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Akhirnya selesai urusan umrah kita. Semoga Allah terima umrah kita dan amalan kita semua. Jadi elok je kita keluar daripada Bukit Marwah ni. Diceritakan, nampak tak ada banyak burung merpati ni kan? Inilah rumah Siti Khadijah. Rumah Rasulullah, masa Rasulullah duduk di Mekah lah. Nampak tak tu ada WC. WC tu tandas. Cuba zoom sikit, tak tandas kan? Dan tu itu diceritakan tapak tandas tu dulu sama ada rumah Abu Jahal atau rumah Abu Lahab. Jadi dia buat je tandas lah. Kan? Jadi ni tapak ni burung ni kan. Ini semua ni diceritakan adalah tapak rumah Siti Khadijah. Lepas tu kawasan ni, nampak ni kawasan dari sini semua ni. Ni semua ni adalah kawasan orang-orang kaum Quraisy lah. Dan Nabi kita kan kaum Quraisy kan. Jadi kalau kita jalan depan lagi kan. Cuba kita bayangkan kita tengah jalan ni mungkin kita menjejaki tapak-tapak Rasulullah dahulu. Dia berjalan pergi ke masjid, solat apa semua. Dekat sini pun ada pintu-pintu Nabi yang Nabi selalu masuk. Ada 2, kejap lagi kita tunjuk. Ini dulu ada banyak peninggalan sejarah. Semua dah ditutup lah untuk mengelakkan benda-benda yang tak baik kan. Jadi kerajaan Saudi dah tutup. Kalau kita jalan dekat belah sana kan, dari sana kita tengok kat situ dia jadi perpustakaan. Tapi itulah dulu tapak rumah Nabi kita dilahirkan. Tengok sikit lagi Kita pasal rumah kelahiran Nabi kan. Tu kita tengok tu depan dia. Nampak tak yang warna putih tu? Zoom. Kita zoom sikit. Lagi. Ni. Jap, tangan saya. Ni. Ni adalah sekarang dia jadi perpustakaan. Tapi dulu itulah rumah Nabi kita. Rumah Nabi kita dilahirkan. Kat situlah. Okey. Dah. Dan tadi kita cerita pasal Abu Salam kan. Pintu yang dua pintu yang Nabi selalu guna kan. Nampak tak zoom kat tu. As-Salam gate nombor 19. Diceritakan pintu ni lah dulu Nabi masuk dan untuk menyelesaikan satu masalah tu, dan disebabkan selesai masalah tu Nabi kita mendapat gelaran Alamin.
Ni lah, ni dari sini lah Nabi masuk ke Masjidil Haram. Pintu lagi satu, Babun Nabi, maksudnya pintu Nabi ada kat depan tu, pintu nombor 14 kalau tak silap. Ainul pun dah tidur dah. Okey, tadi kita cerita pasal Babun Nabi kan, nampak tu? Tu. Al-Nabi ke. Ini yang pintu Nabi tu masuk bila pintu nak ke Masjidil Haram. Nombor 14. So sekarang dah selesai, kita balik, kita berehat dulu. Ainul pun dah tidur. Ambil dia, selfie kita. Allah